Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nabila Soleha binti Muhammad Syairi, nombor matrik 078075. Tajuk utama perbincangan kita pada hari ini ialah salah faham yang sering timbul mengenai poligami di dalam Islam. Sebelum itu, sedikit fakta ringkas mengenai poligami. Poligami ini dibenarkan oleh syariat dengan syarat seorang suami itu mampu untuk berlaku adil dan menunaikan tanggungjawab terhadap semua isteri. Poligami ini membawa maksud perkahwinan yang melebihi daripada seorang isteri. Tujuan poligami ini adalah untuk melindungi kebajikan wanita, anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat moden kini, poligami ini sering dikaitkan dengan ketidakadilan, penindasan dan pengabaian tanggungjawab. Kesalahfahaman mengenai poligami ini biasanya berpunca daripada kurangnya kefahaman terhadap konsep poligami itu sendiri, pengalaman peribadi, budaya dan gambaran media yang negatif mengenai poligami. Oleh itu, kajian terhadap persepsi wanita Muslim ini penting bagi menilai sejauh mana salah faham ini berlaku dan untuk membezakan antara prinsip sebenar Islam dan pelaksanaan yang tidak tepat menurut syariat. Jadi, mari kita dengar objektif yang selanjutnya. Sementara itu, poligami dalam Islam sering menjadi topik perbahasan dalam kalangan masyarakat. Islam membenarkan poligami namun bukan tanpa syarat. Al-Quran menetapkan keadilan sebagai asas utama dalam pelaksanaannya. Sekiranya keadilan tidak dapat dilaksanakan, Islam menghadkan perkahwinan kepada seorang isteri sah. Keadilan mutlak dari segi perasaan tidak mampu dicapai sepenuhnya, namun keadilan dalam nafkah dan layanan tetap menjadi tanggungjawab suami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam laporan kami hari ini, fokus diberikan kepada salah faham terhadap konsep poligami dalam Islam yang kerap mempengaruhi persepsi wanita Muslim. Walaupun poligami dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu dalam Islam, banyak tanggapan negatif timbul akibat kefahaman yang tidak menyeluruh. Salah faham pertama ialah anggapan bahawa poligami merupakan hak mutlak lelaki tanpa sebarang syarat. Hakikatnya, Islam menetapkan syarat yang sangat ketat termasuk keadilan dalam nafkah, layanan emosi, masa dan tanggungjawab terhadap semua isteri. Poligami bukanlah kewajipan tetapi merupakan rukhsah atau kelonggaran yang dibenarkan hanya dalam keadaan tertentu. Itu, poligami sering dilihat sebagai satu bentuk penindasan terhadap wanita. Persepsi ini timbul apabila amalan poligami yang tidak adil generalisasikan sebagai ciri ajaran Islam. Sebenarnya, kezaliman dalam poligami adalah penyimpangan daripada prinsip syariah kerana Islam menegaskan bahawa kezaliman dalam apa-jua bentuk adalah dilarang. Salah faham ketiga ialah tanggapan bahawa poligami disyariatkan semata-mata untuk memenuhi kehendak nafsu lelaki. Hakikatnya pensyariatan poligami mempunyai tujuan sosial yang jelas. Antaranya menjaga kebajikan wanita, melindungi anak yatim dan menyelesaikan masalah ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Ayat Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 3 juga sering disalah tafsir. Sebagai wanita Muslim melihat ayat ini sebagai bukti bahawa lelaki diberi kelebihan mutlak. Sedangkan konteks sebenar ayat ini adalah untuk menghadkan poligami yang berluasa sebelum Islam dan menekankan syarat keadilan yang ketat. Selain itu, pengaruh media dan amalan masyarakat yang menyimpang daripada syariat turut membentuk persepsi negatif. Laporan yang sensasi, tajuk mengelirukan serta amalan poligami yang tidak adil menyumbang kepada tanggapan bahawa poligami sememangnya menindas wanita, padahal konsep sebenar menekankan keadilan dan hikmah. Kesimpulannya, salah faham terhadap konsep poligami dalam Islam berpunca daripada kefahaman yang tidak menyeluruh terhadap hukum syarak, salah tafsir ayat Quran, pengaruh media dan amalan masyarakat yang tidak menepati prinsip syariah. Persepsi negatif ini bukan kerana kelemahan ajaran Islam tetapi kerana kurangnya pemahaman yang tepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Poligami merupakan satu amalan yang dibenarkan dalam Islam, namun sering disalahfahami dan disalahgunakan. Hari ini, kita menilai perbezaan antara poligami sebenar menurut Islam dan amalan poligami yang menyimpang daripada prinsip syariah. Menurut Islam, poligami dibenarkan sehingga 4 isteri dengan syarat utama iaitu keadilan. Seorang suami wajib berlaku adil dalam pembahagian nafkah, masa dan layanan terhadap semua isteri. Poligami bukan suatu kewajipan, tetapi satu kelonggaran syariah yang bertujuan menjaga kebajikan wanita, memelihara institusi keluarga dan menjamin kesejahteraan anak-anak.
Sekiranya keadilan tidak dapat ditegakkan, Islam mengutamakan perkahwinan dengan seorang isteri sahaja. Namun, terdapat juga amalan poligami yang menyimpang daripada prinsip syariah. Antara penyimpangan yang sering berlaku ialah ketidakadilan dalam nafkah, pengabaian emosi isteri serta kegagalan memberi perhatian yang seimbang kepada anak-anak. Dalam beberapa kes, poligami dilakukan tanpa kemampuan kewangan dan emosi. Malah, ada yang dilakukan secara rahsia tanpa perlindungan undang-undang. Keadaan ini bukan sahaja menzalimi isteri tetapi turut memberi kesan negatif kepada perkembangan emosi anak-anak. Keadaan ini jelas menunjukkan perbezaan ketara antara konsep poligami yang dianjurkan Islam dan amalan yang menyimpang. Benar, poligami yang menyimpang bukan sahaja bercanggah dengan syariah, malah menjejaskan keharmonian keluarga dan masyarakat. Kesimpulannya, poligami sebenar menurut Islam menekankan keadilan, tanggungjawab dan kebajikan semua pihak. Sebaliknya, poligami yang menyimpang daripada prinsip syariah membawa kemudaratan dan bertentangan dengan tujuan sebenar hukum Islam. Islam tidak menghalalkan kezaliman atas nama poligami. Baiklah, terima kasih kepada pembentang sebelum ini di atas perkongsian yang sangat informatif. Daripada dapatan yang dibentangkan, dapat kita lihat beberapa perkara penting. Yang pertama, poligami di dalam Islam bukan bertujuan untuk menzalimi, tetapi ianya terikat dengan syarat keadilan, tanggungjawab dan kemampuan suami. Jika poligami ini diamalkan menurut syariat, ia akan dapat melindungi hak wanita, anak-anak dan memastikan keharmonian dalam keluarga. Jika poligami ini diamalkan dengan sebaliknya, ia akan menimbulkan perbalahan di dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, untuk salah faham, biasanya salah faham ini berpunca daripada pelaksanaan yang tidak menepati syariat, pengaruh budaya atau persepsi negatif masyarakat itu sendiri. Oleh itu, kefahaman yang tepat dan pelaksanaan yang adil penting untuk menyingkirkan salah faham dan memastikan poligami membawa manfaat sebenar. Sekian daripada saya, Nabilah Solehah binti Muhammad Syairi 078075. Sekian, terima kasih.